I tengah nak pilih ikan. Selalu struggle nak buka plastik ni. And I tak tahulah korang tahu tak trik ni. Tapi dia kena, tangan korang kena basah. So I macam sentuh-sentuh, I save ke. Sekejap lagi kita boleh basuh tangan, jangan risau. Then, dia sangat senang untuk korang separatekan plastik tu. Tangan korang kena basah. So kita akan ambil ikan kerisi. Ikan 2 kali makan. Rumah I ada 3 dewasa. Basahkan korang punya jari. So easy. Ada 3 jenis ikan. Ikan kerisi merah, ikan selah dan also ikan gelama. And for me kan, I suka isi kerang. Dia tak mahal sangat tau. And isi dia sebenarnya lebih besar daripada average yang kalau korang beli kerang fresh tu. So, perbelanjaan kita 150.75 sen. Okay lah, this budget. So yeah, that's grocery shopping with me for this week. 150, 75 cents.